Hai, saya Dina dan saya lagi bersama. Saya Puan Suhaila Sukilan, Pengetua SMK Bandar Shah Alam. Boleh tak Puan berikan nasihat sedikit untuk rumah sukan yang kalah pada tahun ini? Okey, baiklah. Ini bukanlah kata-kata semangat lah. Seperti mana yang tadi saya beritahu, hari ini kita nak tengok siapa paling laju. Hari ini kita nak tengok siapa yang paling baik, siapa yang menang. Tetapi hakikat sebenarnya yang paling baik ialah siapa yang paling bersemangat. Kita nak tengok teamwork satu pasukan. So kita nak, ini bukan nasihat lah, tapi untuk semua, kalah menang adat. Bila ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi yang kalah, kita boleh bangun dan bangkit lebih jaya selepas ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Hai, saya Dina dan saya lagi bersama. Saya Puan Haja Jamila binti Sabtu, penolong kanan co-curriculum SMK Bandar Seri Alam. Hari ini saya akan tanya soalan sedikit. Kenapa Puan adakan program kejohanan sukan ini pada setiap tahun? Baik, pada hari ini adalah kejohanan olahraga kali ke-24 dan program kejohanan ini diadakan setiap tahun, merupakan program untuk mencongkir bakat-bakat atlet baru untuk kita teruskan bakat mereka ke peringkat MSSD dan MSSM. Itu saja ya? Okey, di samping itu juga kita nak membina ukhuwah di kalangan murid-murid dalam rumah sukan bagi membentuk murid yang lengkap dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek mengikut falsafah pendidikan baru. Okey, terima kasih. Apakah nasihat Miss Izian pada murid yang ingin menjadi paramedik yang akan datang? Murid yang ingin menjadi paramedik pada tahun akan datang mestilah mempersiapkan diri dengan asas pertolongan cemas, mempunyai ketahanan fizikal dan mental dan mempunyai semangat berpasukan. Apakah perasaan cikgu bila adanya program Hari Kejohanan Sukan ini? Okey, dengan adanya Hari Kejohanan Sukan, kita dapat tengok semangat kesukanan dalam setiap pelajar lah. Kita nampak budak tu berkorban-korban untuk mendapat pingat emas lah terutamanya. Kata-kata cikgu untuk Rumah Ultra cikgu? Saya ucapkan selamat berjaya, semoga mendapat keputusan yang terbaik lah untuk tahun ini. Apa-apa pun yang diperolehi, semoga saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta dan guru-guru Rumah Ultra. Apakah kata-kata cikgu untuk Rumah Sukan Cikgu pada Hari Kejohanan Sukan pada tahun ini? Okey, cikgu berharap agar Rumah Sukan Delta memperolehi tempat lah dalam pertandingan yang dipertandingkan. Adakah Delta mempunyai slogan yang hebat? Ada, okey. Slogan kami adalah Delta nampak lemah tapi pada hebat. Apakah kata-kata semangat yang cikgu boleh beri untuk pelajar lain yang ingin menyertai kejohanan sukan pada masa hadapan? Okey, kata-kata semangat untuk pelajar yang nak join tahun depan. Cuba, sebab ini adalah pengalaman yang sangat berharga sebab setahun hanya sekali. Jadi beta maju tetap maju. Apakah kata-kata cikgu untuk Hari Kejohanan ini? Okay, Alhamdulillah setakat ni majlis berjalan dengan lancar. Walaupun cuaca agak panas tapi pembarisan tetap diteruskan dan semangat untuk Alfa insya-Allah juara kali ini. Okey. Cikgu? Harap semua berjalan dengan lancar. So far okay everything. So harap terbaik lah. And then yang penting Alpha menang, okay? Itu saja? Ya, itu saja. Terima kasih.